Kita kenal Ibn Taymiyah ni siapa dia. Muhammad Abdul Wahab ni siapa dia. Dengan secara ringkas pendek-pendek, malam ni Ibn Taymiyah ni lah orang yang menyebarkan dan memperkukuhkan akidah bawa ke Mujassimah. Mujassimah yang buat asas oleh Muhammad bin Karram, tu pengasas bagi Mujassimah. Muqatil bin Sulaiman, itu orang-orang salaf yang bawa Allah berjisim, Allah seperti manusia. Maka ajaran mereka itu dengan secara ringkas-ringkas, pendek-pendek. Ibn Taymiyah lah meluaskan pandangannya. Sebar pandangan itu buat orang terpengaruh dengan dia. Dia sebar fikiran Mujassimah. Dia ni orang hidup di korung yang ke-7, mati di korung yang ke-8. Ibn Taymiyah. Dia hidup, dia beranak di korung yang ke-7. Korung 991 Hijrah. Dia mati di tahun 728. Itu Ibn Taymiyah. Dia hidup di Suria. Di Syria lah ni, Suria. Setara dengan Palestin, setara dengan Israel sana. Dialah hak kata berdoa dengan tawasul syirik. Dialah tak boleh ziarah kubur, pergi ziarah kubur haram. Kubur Nabi tak boleh pergi ziarah. Kalau kita musafir nak pergi ziarah kubur Nabi, tak boleh semaya jamak qasar. Haram ziarah kubur. Kalau nak pergi ziarah kubur Nabi, tak boleh niat ziarah kubur Nabi haram, kena niat ziarah masjid. Bagi siapa ke Madinah baru ziarah kubur Nabi, baru boleh semaya jamak, boleh semaya qasar. Kalau nak pergi ziarah kubur Nabi betul-betul tak boleh. Bid'ah haram. Tu pandangan Ibn Taymiyah. Allah ada anggota, ada kaki, ada tangan, ada mata, ada jari. Allah boleh, dia nak tunjuk kepada kita jari dia sekerak, nak tunjuk seputar jari, boleh. Allah nak kita tengok dia, tengok sikit dia tubuh dia tak tunjuk semua dah. Dia nak cur tubuh dia sikit-sikit boleh. Allah. Hari ni aku nak cur sikit ya weh. Nak hala kaki ya. Tak boleh tahu tengok badan boleh. Itu pendapat Ibn Taymiyah. Nama dia Mujassimah. Mari di Muhammad Abdul Wahab di korung yang ke-12. Beranak 1115. 1115 Muhammad Abdul Wahab. Ini nama dia mazhab Wahabi. Muhammad Abdul Wahab ni ambil pandangan Ibn Taymiyah lah. Mari menyebar, mari bersapa. Ada hak dia proses buat, hak dia suku sikit-sikit. Hak asal dia ambil hak Ibn Taymiyah. Mazhab dia mazhab Ibn Taymiyah di dalam mentasyrik, mengkufurkan orang. Muhammad Abdul Wahab ni dia kerjasama dengan Saud. Hak diletak negara nama negeri Saudi tu. Saudi Arabia. Negeri Saudi tu Raja Saud. Anggris duduk belakang. Masa Turki merintah, Anggris buis jatuh kepada Fuad ni. Anggris pong Muhammad Abdul Wahab dengan Saud, dia bagi belakang, dia hantar orang dia buat rupa masuk Islam, suruh puak ni perang dengan kerajaan Turki. Bila perang, Muhammad Abdul Wahab dia berjanji dengan Saud. Saud orang merintah negara,
dia orang ambil bahagian agama. Dia ambil bahagian agama. Dia tak ada nak merintah, dia jadi tok guru. Sa'ud jadi raja. Tu jadi letak negara bila benar perang, dia perang, dia masuk serang Yaman, dia pergi serang Mekah. Mekah dulu dia panggil Fort Syarif, keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah dak merintah. Dia pergi serang, mati beribu-ribu, dia bunuh. Dia pergi Yaman, dia bunuh mati beribu-ribu budak, orang betina, dia kerak. Macam-macam dia buat. Muhammad Abdul Wahab perang dengan Saud. Tu Anggris dia mari dia puak ni suruh perang dengan Turki, suruh perang Fort Syarif di Mekah ni, suruh perang juga dengan Turki. Dia nak bagi negeri di Mekah, Madinah, Taif, keliling Kelala ni nak beri kepada Fort Syarif, buat keturunan Nabi. Mengetah satu negeri nak beri ke Saud pula lek riak. Pula lek riak kono nak beri ke Saud. Bila perang benar. Bila benar dia beri ke Saud semua. Mekah gapo dia beri ke Saud habis. Jadi negeri Saudi hari ni. Dia beri pada Fort ni dia letak di Urdun, Jordan lah ni, beri kepada Fort Syarif letak sana. Sikit halus negeri sana dia beri kepada Fort tu. Kena tipu di Anggris lah. Itulah Anggris duk lek belakang sepanjang masa Saud duk merintah. Dia lah kerana dia nak perang dengan orang Islam, nak perang dengan kerajaan Khalifah Utsmaniyah. Merintah dengan cara Islam, dia nak jatuh. Kerana masa merintah Khalifah Utsmaniyah ni, orang-orang barat takut orang barat diserang oleh Turki. Orang barat pakai niqab, pakai kain tudung pada masa merintah Utsmaniyah. Kesal kerana bawa budaya supaya dia kelanjar itulah. Dia kelanjar, kita jadi kelanjar. Masa dia kuasa, masa kerajaan Islam kuasa, dia pakai hijab, pakai apa, orang barat pun dia pakai hijab, tiru kita, dia maju kita, masa tu maju kita. Begitulah lebih kurang. Maka Muhammad Abdul Wahab ni betul-betul dia bawa hak Ibnu Taimiyah. Malaikat ada beberapa masalah saja hak dia tak suka dengan Ibnu Taimiyah. Dia hukum kufur, orang tak turut dia. Siapa hak tak turut dia syirik. Hak tu lah hak dia perang bunuh orang Islam semua. Tak ada hak dia perang dengan orang kafir. Dia bunuh orang Islam, hak dia kata syirik. Orang tawassul syirik, orang pergi berdoa di kubur syirik, orang sebut ya Rasulullah syirik, pergi sebut ya Ahmad Badawi syirik. Semua je hukum syirik habis. Hak di dalam ahli sunnah tak panggil syirik, dia panggil syirik. Bila syirik, dia bunuh. Dia bunuh, dia rapah harta, buat harta ghanimah, harta rapah separai, bagi buat dia. Ambil rapah habis harta orang Islam. Tu lebih kurang. Kalau nak halus lagi, nanti amo boleh juga nak oyak dengan secara halus. Hak jadi pentingnya ke apa? Satu penting amo baca di dalam bab ni, untuk kita orang bodoh-bodoh, untuk kita orang kampung. Untuk orang kampung, ajaran Muhammad Abdul Wahab ini sebab amo sebut minggu lepas lah, ajaran yang sesat. Ajaran tetap ajaran sesat, disaksi oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dia kecek tajuk ni, dia kecek dah. Masa dia duduk di Madinah, dia tunjuk kepada dia berdoa. Dia berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, minta engkau berkat di negeri Syam, Suria kami, dan di negeri Yaman kami. Minta berkat. Sahabat dalam ramai-ramai tu sebut wa fi najdina ya Rasulullah, minta berkat di Riyadh, katalah Najd ni lah ni Riyadh, ibu kota Saudi. Ya Rasulullah, minta berkat, tambahlah Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina wa fi najdina. Najd negeri hak sebelah darat, negeri Saudi tu. Rasulullah kata kali yang kedua tak sebut. Sahabat kata wa fi najdina ya Rasulullah, sebut berkat di negeri di Riyadh dah kata Rasulullah. Rasulullah tak sebut. Cukup 3 kali Rasulullah
tunjuk kepada sebelah balik naik yang duduk di Madinah, iaitu tunjuk kepada sebelah Riyadh Najat tu. Rasulullah kata di sana akan muncul tanduk syaitan. Sana nak timbul orang yang nak menyesatkan orang. Situ tempat menyesat. Tak ada talih nak berdoa berkat situ. Situ tempat nak timbul orang menyesatkan orang. Tanduk syaitan. Muhammad Abdul Wahab, dia lahir di sana. Tempat beranak dia sana. Hak jadi terang, Rasulullah dia doayak sifat-sifat orang khawarij, orang keluar daripada agama. Orang semaya banyak, puasa banyak, baca Quran, tapi agama jatuh terucuk daripada agama. Yamruqu minaddin, yamruquna minaddin kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka terbit daripada agama seperti terbit anak panah daripada menatai hak kita buru, hak kita panah. Royak mudahnya, serupa dengan peluru bedil terbit daripada temuh hak kita bedil, orang bedil menatai. Kita bedil rusa, peluru tembuh. Apa makna? Maknanya tak ada bawa sikit habuk pun bekas-bekas. Peluru bedil bila kita bedil rusa, di peluru tu darah pun tak ada, daging pun tak ada, terbit peluru saja-saja. Puak ni terbit pada agama seperti terbit begitu dah. Rasulullah sifat. Sahabat tanya, apa alamat mereka itu? Masimahum, apa tanda-tanda mereka itu ya Rasulullah? Tanda dia gopo ratik, nak cek mana? Sebab nak cek dengan semaya, dia semaya. Nak cek dengan puasa, tak puasa, dia puasa. Nak cek dengan tak baca Quran, dia baca Quran. Serupa dengan kita habis-habis. Rasulullah kata simahumut tahliq. Tanda mereka itu cukur kepala. Tanda dia cukur kepala buat ni. Dari situ Mufti Yaman Abdul Rahman Al-Ahdal, dia kata cukup tak kena karya kitab banyak, tak kena karya kitab besar. Menunjuk kata firqah Wahabiyah ikut Muhammad Abdul Wahab ni sesat. Cukup dengan hadis Nabi totak selalu dah. Nabi kata cukur kepala. Di dalam sejarah semenjak daripada wafat Rasulullah, muncul berlaku firqah yang sesat terus apa kepada Muhammad Abdul Wahab. Tak ada yang kata cukur kepala, malaikat pengikut Muhammad Abdul Wahab cukur kepala. Muhammad Abdul Wahab, siapa ikut dia mewajib cukur kepala. Walau orang perempuan pun kena cukur kepala. Di masa dia. Di masa dia kena turut dia, tak turut dia, dia bunuh. Tak turut dia, nama dia musyrikin. Dia panggil musyrikin, orang tak turut pendapat dia. Dia bunuh. Bila orang turut dia, cukur kepala. Semua orang turut dia wajib cukur kepala. Betul dengan Rasulullah kata simahumut tahliq, tanda mereka itu, lambang mereka itu, syiar mereka itu cukur kepala. Dia firqah yang sesat, firqah Wahabiyah lah yang cukur kepala. Hak masa Muhammad Abdul Wahab. Hak lah ni tak cukur kepala, tapi serbai tak bakal. Serbai sunnah Rasulullah. Dia tak bakal serbai. Itulah lebih kurang. Maknanya bila kata Wahabiyah itu satu puak mengikut Muhammad Abdul Wahab, yang bawa ajaran yang sesat, iaitu ajaran Ibn Taymiyah. Di antara ajaran dia sesat, dia menghukum syirik orang yang bukan syirik. Orang baca dalam Ilul Khairat syirik, orang buat maulud syirik, orang berdoa di kubur syirik, orang berdoa dengan tawasul syirik. Allah dia seperti tu Adam. Allah serupa dengan tu Adam. Allah buat tu Adam seperti rupa dia. Itu etika alam qadim. Alam qadim bin nau. Allah bercakap dengan huruf suara. Allah ada huruf suara cakap pai Allah. Gitu. Mana Tuhan dia ni bukan Tuhan kita. Tuhan dia Tuhan tajsim, Tuhan berjisim.
Ceraklah ajaran dia yang salah. Kalau banding Muhammad Abdul Wahab dengan Ibn Taymiyah, nisbah ilmu tekah jauh. Kalau kita baca kitab Ibn Taymiyah, kita rasa berserah orang alim. Orang alim. Amba tak boleh kata nak lawan dengan Ibn Taymiyah. Nak lawan tak boleh. Sebab dia sangat-sangat alim. Dia alim di dalam ilmu dia tinggi. Ilmu dia. Tetapi dia sesat di dalam ilmu nama dia. Dia sesat dalam ilmu. Sesat juga. Kalau Muhammad Abdul Wahab, kita baca kitab dia, tak berasa kata alim lah. Sama ada pengen kita boleh sama kelas kita ya. Muhammad Abdul Wahab, dia kelas kita lebih kurang. Tak alim seperti Ibn Taymiyah. Cuma dia ambil pandangan Ibn Taymiyah saja. Itulah lebih kurang. Kalau nak lebih detail, lebih halus, tak apa insya-Allah. Hamba boleh royak minggu depan, nak lebih halus lagi, boleh hamba sedia cedal bahan-bahan lebih halus. Banyaklah. Mana penting kita bila hak ni kita tengok kepada ajaran sesat dia tu dia gapo tu ya. Ibn Taymiyah setengah pada ajaran sesat dia nya gapo, neraka binasa. Hak kekalnya syurga, neraka tak kekal. Neraka akan binasa, ahli neraka akan binasa. Akhirat orang ahli syurga saja duduk dalam syurga. Ahli neraka dengan neraka habis. Tu ajaran sesat, satu daripada ajaran Ibn Taymiyah hak sesat. Dia buka tak habis lagi tempat kita file dia buka tak habis lagi. Baru duk buka sikit, dia buka bab bid'ah, bab syirik tu ya. Baru duk buka. Kalau buka habis, orang lari habis. Orang kena lari habis. Dia tak boleh buka habis lagi. Biar orang pegang dengan dia baru dia buka file Ibn Taymiyah, buka habis-habisan. Lah ni baru tengah duk buka. Orang dulu tak buka, mari orang baru klik mesin ni duk buka file Ibn Taymiyah. Lebih kuat. Ni orang hak baru habis-habis. Hak baru-baru ni duk buka, berani buka perut. Berani buka hak sungguh. Hak dulu kau duk menusuk ngeli dia tak berani nak buka habis. Ni dia nampak kata orang dia nampak ada pengikut dia ramai sikit, dia buka dada dah. Hak sebenar dia buka dadanya. Tapi ada juga yang lari pada Ibn Taymiyah. Dia buat rekod suku cara dia ada juga. Ya setiap firqah sesat lagu itulah. Dia nak dia buat, dia tak ada amanah. Dia buat cara dia, rekod cara dia beberapa perkara. Nantilah nampak benda hak lagu ni, kita nanti halus-halus sikit, kita kejap dengan cara halus itu dengan secara kasar-kasar. Sebab merata saat ni penting hak mana ajaran dia yang sesat. Sesat tu betul mana, point dia betul mana. Situ hak penting sekali. Sebab kita duk baca kitab ni jalan dah ni. Salah satu pada nak tunjuk kesesatan dia, salah dia di dalam memahami hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang membid'ahkan perkara hak dia tak tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.